Yeah. Betul ke siapa yang last minute? It's me. Kita baru nak pergi tukar duit, baru nak pergi cari, baru nak keluarkan duit. Sudah nak pergi Indian. Masalah. So, jom. So, hari ni jalan kat Giant Island. Kat Giant Island ada and apa? Mesin public gold, mesin ATM public gold. Kalau macam kita keluarkan duit dekat ATM, keluarkan duit kan. So, dekat ATM public gold, keluarkan emas. Nampak? So, jom kita keluarkan duit dulu. Alright. So, dah dapat dah duit cukup. Sekarang ni kita nak tukar. Okay, so, jam memilih ni. Dekat Giant, jam memilih untuk tukar kat sini. Alright. Dia berkaitan dengan tempat gaji. So, jom kita tukar. Kita tanya harga berapa. Rate. 1 juta rupiah. 2, 3, 4. Alright. Kita nak di Indonesia. Tukar duit Indonesia kepada Indonesia. Isi. Oh, okay. Alright. Kita tukar sikit saja sebab orang kita rasa dia dekat QRIS. Dekat Indonesia ni pun ada satu, kalau tuan-tuan dah ada TNG kan, so tuan-tuan dah boleh guna QRIS lah. Dekat TNG tu mudah sangat sebab baru ni dah pergi Indo juga, sebenarnya tak tahu. So dah pergi Indo baru ni, rupanya dekat TNG tu boleh tukar je dekat atas tu kepada rupiah. So senanglah nak QRIS. So kita just prepare cash in case ada kedai-kedai yang tak gunakan QRIS kan, so kita gunakan cash. So kita tak tekan banyak sangat lah. Sini juta hari ni 234 ringgit. So batu ni right. Jangan sebab dia punya proses dia pergi ambil duit guys. Alright, terima kasih. Buat YouTube kan? Yeah, okay, dia tanya buat YouTube ke? Yes, sebab untuk public goal je kan. So insyaAllah ini dia. Kalau nak rasa jadi jutawan, tukarlah duit ke Indonesia, ke tukar rupiah. So Alhamdulillah kita dah dapat 1 juta. Soket lah. Pelak tu benda yang tergantung tu. Apalah. Soket lah. Nak cari soket untuk international. Kan tak ada bateri ke apa kan. Penting tau phone ni untuk kita buat konten ni. Nanti nak share suasana kat sana. So ini adalah percutian yang sangat best lah. Public goal. Sponsor full. Sebelum tu kita nak cari makan dulu. So stay tuned. So Alhamdulillah merasa dah kejap jadi jutawan kan. Pegang 1 juta. Tapi 1 juta in rupiah. InsyaAllah one day kita jadi jutawan betul-betul. Dalam berbicara jutawan kan, doakan moga kaya yang sentiasa memberilah, insyaAllah. Untuk banyak kaya, untuk buat lebih banyak kebaikan, insyaAllah. So itu sahaja. Ajak akan sharekan pengalaman pergi Yogyakarta. Ini fully sponsor daripada Public Gold. So sebab tu dia tak tukar duit banyak sangat sebenarnya. Sebab tukar duit ni hanya untuk reserve cash lah. Sebab Public Gold dah sediakan semua. Makan dah sediakan, penginapan, hotel, semua Public Gold dah bayarkan. So Public Gold kata tinggal bawa duit belanja je. So macam nak beli apa so mungkin insyaAllah akan beli untuk orang kata apa, oleh-oleh lah kan untuk family. So kita tukarlah sikit. So yang lain tu kita standby QRIS dalam TNG. Alright. So itu saja. Kalau nak simpan emas, berminat nak jadi dealer juga, boleh tengok journey apa yang Public Gold bagi reward sebab hasil keputusan kita yang kecil kan. Tadi nak babai dah. Hasil keputusan kita, maksudnya lepas kita dah simpan emas dan kita dah rasa macam benda tu best ni simpan emas kan. So why not kita ambil peluang untuk share kepada orang lain pula. Sebab Public Gold ni macam gelap pula kan. Sebab Public Gold ni sediakan 2 perkara lah. Iaitu yang pertama, kita boleh platform untuk simpan emas. Yang kedua, platform untuk kita sebarkan ilmu emas. Which is kalau kita kenalkan Public Gold ni kepada orang lain. So Public Gold akan bayarkan royalty lah kepada kita. Sebab kita promote dia punya syarikat dan sebagainya. Sebab kita sendiri rasa the moment kita simpan tu bagus, dapat emas, bukan kena scam, nak jual pun mudah. Semua kita dah rasa sangat mudah. So kita share pula kepada orang lain. Bila kita share tu dapat pula royalty dan dapat pula reward tambahan. So sebenarnya itu adalah bonus lah untuk kita. Kita share ilmu emas je tapi Public Gold bagi bonus. So Alhamdulillah. Okay. So itu sahaja. Bagi yang berminat nak simpan emas boleh contact Jia. Bagi penyimpan-penyimpan emas Jia yang tengok video ni, berminat lah nak explore dealership macam yang Jia buat ni, nak jadi dealer juga, jom contact juga Jia. Jia akan bagi taklimat dulu, bagi briefing dulu macam mana sebenarnya bisnes ni. Kalau tuan-puan rasa bisnes sesuai untuk tuan-puan, tuan-puan boleh teruskan. Kalau rasa tak sesuai bisnes ni untuk tuan-puan, tuan-puan teruskan sahaja menjadi penyimpan emas, tak ada masalah. Alright, so itu saja. Bye bye and Assalamualaikum. Cari soket tu guys. Mana satu?